Dia satu rasa ni. Kamu ni dah Ni sedap. sedap. Much better than cola lah kalau favorit saya lah. Happy to you, happy birthday to Baba. Baba. Bless. Cuaca. Hujan hari ini. Masa ada Kak Ipoh. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Lepas sampai YJ Faz. Kita tadi cek dan Rina tengah tidur. So kita orang hari ini kita nak ke Ipoh. Okay, jom. Kula-kula. Rasa dia macam apa? Masa kita nostalgia lah. Masa dulu-dulu kan ada van. van dekat sekolah kan. So this is our home. Kula-kula. Ni pun baru pun. Tak pernah nampak lagi. Ni tu zero sugar calories free. Rasa dia okey lah. Okay. Okay, satu lagi strawberry candy. Wow. Ini pun baru nak rasa. Evina punya macam biasa fun fries. Nak jom ibu buka. Ibu letak dulu. Kena bapa sikit. Okay je kan? Buka. Ui. Bina. Dia buat ni ASMR. Ya, sama kita Evina yang baru bangun tidur. Rasa dia macam sedap. Bau dia juga. Sedap. Oishi. Kamu ni dah Ni sedap. sedap. Much better than cola lah kalau favorit saya lah. Strawberry Rasa macam geli. candy. Dia rasa macam guava. Yang tu nak cakap. Nama strawberry tu. Kan. Guava. Rasa Macam coklat guava. Tapi strawberry. Mana bawah. Tak, dia punya rasa lah. Tak apa, aku rasa lah ni. Aku rasa strawberry tu guava. Tapi bagi Cik Faz cuma rasa macam guava lah. Beda lain ni. Kita international. Okay, korang nanti ada macam-macam pilihan kat sini. Jadi korang rasa lah, kita orang rasa dua je ni. Strawberry. Rasa macam geli. Strawberry wine. Oh, okay. Thank you. Wow. Kita pergi terowong dulu. Nak pergi terowong. Okay. Thank you. Okay. Okay. Kita nak pergi terowong. Kubu Perlindungan Serangan Udara. Wah, cantik lah tempat ni. Tahu ada museum dekat area sini. Kita baru nak pergi first time. Cik pun first time.
Bapa first time. Vina lagi lebih besar. Kita nak masuk terowong. Ni terowong tanah. Mengkuang. Terowong. Wow. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terowong bawah tanah. Come. Come. One. Two. Jom, berapa dia? Go inside terowong. Okay. This is kubu udara. Okay, okay. Okay. Yeay! Alhamdulillah. Turun. Nampak tak kapal kita ke atas tadi. Rumah tu. Okey, ibu nak ambil gambar adik. Ni uyuh. Bergaya duduk. Cantik. Cantik tempat dia. Sebelum check in, jadi kita singgah lalu. Jom kita check. Wah. Dia ada lonceng. Siapa ni? Siapa? Legenda, Genta dan Panglima Genta. Menarik. Segmen Ipoh Masyarakat. Oh. Kita ada arah atas. Tak apa. Dia masukkan semua daerah dalam Ipoh lah kan? Naik atas. Kawan. Bye. Wow, super cantiknya. Berangan ke tu? Lembaga. Untuk memberi syarat kepada pengguna jalan berjalan kaki. Like this.
Jangan lukakan kaki kan, jalan kaki. Ice cream. No, ice cream ni seketik gajah. Kata yang pernah digunakan oleh salah satu susu negara keturunan Datuk Panglima Kinta sekitar tahun ni. Look at this. Nice. Hana. Oh, Yayasan Misteri DIY. Good. Ya. Kerangtong. Nama. Dekat. Di Bandaraya Ipoh. So dia ada rumah teres. 1905. Kampung kecil. Okay, kita orang nak balik. Dah. Remote Paradise. Oh, tak nak. Dua, tiga, satu. Macam. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday to you. Pintu ni bau jauh. Dah ke? Dah tutup. Dah masuk tidur. Cerita safari. So, kita tengok apa kat dalam. Kita buat surprise. Bentar. Sorry, barang. So, jomlah kita bersama-sama.
birthday to you. Happy birthday to Baba. Baba. Baba sini dalam. Happy birthday to you. Kita buka kek dulu. Ibu ambil slice senang. Baba diet, so kita beli slice je. Wah. Baba. Baik bina ibu. Selamat hari lahir. Terima kasih. Birthday to you. Boleh tak? Okey tak? Kepala sakit. Baba. Ni. Happy birthday to Baba. Cepat. Happy birthday to Baba. Cepat. Beli slice tu. Terima kasih. Sama-sama. Adik. Dia suka dulu. Kek. Kali ni tak beli sebiji, itu beli slice. Mau semua berasa. Ini sedap. Ini apa store nama dia? Tak strawberry. Ya, Vina tu suka lah makan kek. Lah, surprise tu agak berjaya. Nah. Surprise. Nak tak? Nak kau makan. Red velvet cheesecake. Black forest, dark chocolate. And this is famous Hero bread punya Swiss roll lah. Wow. Bina. Nah. Thank you. Dia cara buat tu apa? Mesti awak lock kek. Ya. Ping-pong. White. You. White. What color is it? Gold. Gold. Pandai dia kumpul. Jual belon ke adik? Ni boleh jual kat pasar malam RM5 satu. Kan? Elvina ni. RM2 duk lah RM5 satu. RM5 satu. Oh, dia banding pula tu. Kononnya. Dapat belon. Masuk bilik. It's our good morning. Nak makan sarapan pagi. Jom. Tada. Silat. Dia biar punya.
J boy. Kita tengah makan. Up and down, up and down. Siap. Ya. Depan ni ada pasar karat. Dia pergi cakap pasar karat lah. Lepas tengok kat TikTok.